Khulafa ar-Rasyidin ialah gelaran ketua-ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan ketua pentakbiran dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah. Itu maksud Khulafa ar-Rasyidin: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain, Ali Abu Turab. Khulafa ar-Rasyidin ialah gelaran ketua-ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan ketua pentakbiran dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah. Itu maksud Khulafa ar-Rasyidin: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain, Ali Abu Turab.